Assalamualaikum. Berjumpa lagi kita di dapur Cik Din. Okey. Hari ni Cik Din ada satu lagi menu. Okey, menu hari ni kita nak buat menu berat sikit. Menu nasi. Hari ni Cik Din nak ajar cara Cik Din buat menu nasi kuning. Nasi kuning cara orang kampung, cara mudah-mudah. Ni cara paling simple lah. Siapa-siapa dia pernah buat menu nasi ni, dan siapa-siapa pernah makan dia tahulah rasa dia. Walaupun simple tapi sedap. Menu nasi kuning bersama aja. Kita masuk dulu. Okey. Tanpa berlengah lagi, Cik Din nak tunjuk bahan-bahan dia. Bahan-bahan dia juga ringkas ya. Okey, pertama sekali kita kena ada ni lah bahan-bahan dia. Depan Cik Din ni ada belakang bahan-bahan dia. Cukup ringkas ya. Okey. Pertama sekali kita kena ada bahan untuk tumis dia. Bahan untuk tumis dia, Cik Din guna dalam 5 biji bawang merah, 4 ulas bawang putih. Daun pandai ada dalam 2 helai. Cik Din dah sipu siap-siap dah ni, basuh siap-siap kita sipu siap. Okey, bahan untuk tumis dia pula juga, kita ada kayu manis, buah pelaga, bunga lawai, bunga cekih. Lepas tu ada panjang tu. Apa dia tak tahu tu. Cik Din beli dalam sesuatu paket tu ada belakang bagi dia. Apa Cik Din ambil belakang. Sebab biasa tengok juga orang bubuh benda tu. Okey, hak panjang tu. Bunga gapo panjang tu Cik Din tak tahu. Spesies mana Cik Din tak tahu. Tapi biasa kelih. Biasa tengok. Lepas tu Cik Din ada juga ni kunyit, serbuk kunyit ya. Serbuk kunyit dalam setengah sudu besar Cik Din guna untuk kita warnakan nasi kita nanti. Kita nak bagi nasi kuning kita tu warna kuning. Tidak, dia tak panggil pula nasi kuning dia. Kalau kita letak warna merah. Okey, lepas tu Cik Din ada susu cair. Susu cair ni Cik Din guna dalam, Cik Din akan guna dalam setengah teng susu cair. Okey. Dan lauk dia pula Cik Din letak air. Air ni kita iris lah. Kita kerak kecil-kecil kau nak buat besar-besar pun boleh juga. Kalau tak ada air nak letak daging pun boleh juga. Tapi sinonim dia nasi kuning hak Cik Din buat ni, dia guna air. Dia guna air kerak macam ni. Baru dia jadi. Baru dia orang kata standard dia. Ikut SOP dia. Okey, lepas tu Cik Din ada berah. Berah ni kita basuh bersih-bersih. Tip untuk kita kekalkan, orang kata tak mudah basi nasi kita buat ni, tak kira lah nasi gapo, berah ko, kita kena basuh bersih-bersih. Berah kita ni sampai air dia tu hilang warna putih. Kalau sikit-sikit tu tak apalah, jangan sampai putih kristal. Cakap nak bilah lah dia. Kita buat sampai dia betul-betul, kata kita basuh dia sampai hilang putih-putih dia tu. Okey. Sikit-sikit dimaafkan. Okey, dia Cik Din guna ni dalam 3 pot. 3 pot besar mana Cik Din nak ayat, nanti Cik Din tunjuk. Ni dia pot Cik Din guna. Besar juga ni. 3 pot ni. Untuk berah. Kalau pot biasa dia bagi tu mungkin dalam 6 ke 7 pot kecil tu. Okey, ni 3 pot ni Cik Din guna. Berah ni. Berah biasa sahaja. Okey, jom kita tengok cara nak masak dia pula. Untuk kita masak nasi kuning kita ni, Cik Din hanya guna periuk. Kita guna periuk direct ya. Sebab kita mula-mula kita kena tumis dulu bahan-bahan dia ni. Macam bawang dia juga kayu manis tadi. Dan minyak yang Cik Din guna untuk menumis ni lebih ke banyak ni lah. Okay, jangan sikit sangat minyak, jangan terlebih juga minyak, tak sedap juga dah. Lebih ke dalam satu senduk. Okay, dah 1 senduk sedar lah, jangan besar sangat dah. Lebih ke gini lah, nampak tak Cik Din tunjuk ni. Okay, kita panaskan dulu minyak kita ni. Dan bahan-bahan yang Cik Din akan tumis adalah ni lah bawang kita ni, yang Cik Din dah siap mayang halus. Lepas tu kita akan tumis semua bahan-bahan ni lah. Termasuk juga daun pandan ni. Okey. Okey, bila minyak kita dah panas, Cik Din nak tumis dulu 4 ke 5 sekawan ni. Okey. Kita tumiskan dulu ya. Kita masukkan. Lah lekat pula dia. Aduh. Payah juga ambil video sendiri ni dah. Okey, kita tumis sekejap sampai dia naik bau. Gunakan api yang sederhana ya, jangan api besar ya. Api hangit. Okey, agak-agak dah naik bau, kita masuk ke daun pandai. Tumis juga daun pandai sekali. Patutnya Cik Din masuk ke sekali lah ni. Lupa pula dah. Dia bau daun pandai bila kita tumis ni memang aroma dia selain macam. Bau daun pandai tu sebab kita letak daun pandai. Okey, lepas tu kita masuk ke bawang. Kita masuk ke 10 ya. Bawang ni kena lebih sikit lah untuk kita buat nasi kuning ni. Okey, kita tumis sampai bawang kita ni kekuningan ataupun orang panggil naik bau lah. Mudah dia. Okey, rikas je dah cara dia. Siapa-siapa boleh belajar, siapa-siapa boleh buat, ikut step yang Cik Din ajar ni. Okey. Cik Din terus guna periuk ni, senang. Nanti bila dah siap semua bahan tumisan ni, kita terus masuk ke berah kita basuh tadi. Lepas tu kita boleh lah nak masuk direct atas dapur gas macam Cik Din buat ni, ataupun nak masuk atas rice cooker. Atas dapur elektrik tu. Okey. Dan kita guna periuk elektrik juga lah. Dia punya periuk dia ni.
Senang. Nanti kita nak masak tak payah nak pindah-pindah dah. Terus masuk ke beras, boleh kita terus masak. Bila nampak bawang kita dah kekuningan ni. Okey. Jadi nak masuk ke serbuk kunyit. Okey, kita masuk ke serbuk kunyit. Jadi tak masuk ke awal-awal sebabnya takut payah kita nak check bawang kita tu dah kekuningan ataupun dah garing ataupun tidak. Okey, jadi masuk ke selepas bawang kita dah kekuningan dah garing ya. Okey. Okey, bila dah jadi gini, kita tumis kejap tu. Kita cek dia nak masuk ke air. Okey, kita masuk ke air. Lepas tu kita tumis air kita ni dengan bahan-bahan kita buat hak ni. Kita tumis dengan bahan tumis kita ni. Okey, kita gaul-gaul sebentar. Air kita ni biar dia mesra. Biar dia mesra dengan bahan tumis kita ni. Nampak tak? Nampak cantik Maaf lah kalau video cik dia ni bergerak sikit sebab cik dia tak pakai tripod pun. Cik dia hanya manual. Guna tangan je. Sebelah pegang telefon. Sebelah lagi duk kacau. Okey. Sebelah lagi duk pegang sodik. Okey. Biar sebentar biar dia mesra-mesra dulu. Okey, bila dah mesra comel nampak gini ni. Bersahabat baik dah ni. Okey, cik dia nak masuk ke susu cair. Okey, kita masuk ke susu cair ya. Okay, lebih ke dalam setengah tin susu cair ni. Cik dia tak guna susu pekat cik dia guna susu cair. Okey, setengah tin dah ni. Okay, kita kacau-kacau sebentar. Kita tengok lagu mana hasil dia. Lepas tu cik dia masuk ke air. Air ni untuk kita masak nasi beras kita tu. Kita masuk ke dulu sikit. Dia kurang agak-agak. Lepas tu baru nanti kita masuk ke beras pula. Okey, kita kacau-kacau sebentar dan kita akan terus perasakan nasi kita ni. Sebelum kita masuk ke nasi tu kita perasakan dulu dalam kuah kita ni. Okey, kita perasakan dengan garam dan juga letak gula sikit lah. Cik dia letak ke garam, cik masuk ke garam ni lah. Garam ni lebih kurang dalam agak-agak lah lebih kurang dalam 2 sudu teh lah, 2 sudu ataupun 1 sudu besar garam. Okey. Naikkan rasa lemak dia lagi, cik dia masuk ke sedikit gula ya. Gula kena letak. Nasi kuning Thai ni sebenarnya. Sebab orang Thai berani buat ni. Selatan Thai. Belah-belah Patani, belah-belah Golok Naritiwak ni suka buat nasi kuning gini. Sebab cik dia pun belajar dengan orang Alik sana juga. Dia ajar cik Ding cara nak buat nasi kuning gini. Tak ada susah dia kata. Buat-buat rekah-rekah dia kata. Nanti cik Ding ajar cara nak buat air lada pula. Air lada dia kena ada sambal. Nasi kuning dia kena ada sambal, okey. Okey, lepas tu kita kacau-kacau dulu bagi garam dan gula kita tu larut, barulah kita boleh masuk ke beras. Kita kacau-kacau sekejap lah. Okey, sebabnya garam dan gula kita ni mudah larut sebenarnya. Tak boleh kena panas. Okey, nampak tak dia punya kuah tu? Berlemak, berkrimi dia kata. Dia creamy. Nanti bila dah masak, nasi kita akan creamy. Okey. Jadi kita akan rasa lemak-lemak sikit. Ada rasa masing-masing sikit. Ada rasa manis. Memang akan menaikkan rasa selera untuk kita makan. Bila kita buat gini. Okey. Okey. Dan kecik dia akan masuk ke beras yang telah kita siap cuci tadi. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Kita akan kacau sekejap. Tengok setara mana dah air dia. Air untuk kita masak nasi kita ni. Masak beras kita ni. Masak nasi ni. Cukup dah dengan bahan ataupun air dengan nasi beras kita ni. Kalau tak cukup boleh tambah air biasa ya. Dan kita akan tambah air seperti kita masak nasi biasa. Tapi kalau nak comel kurangkan sikit. Kalau biasa kita setara tu kita kurang sikit sukat teh air tu. Barulah nasi kita nanti tidak lembek. Sebab kita masuk ke susu cair, benda tu dia jadi creamy. Bila terlampau lebih air, dia akan jadi lembek. Lembek campur creamy ni tak akan sedap ya. Dia akan jadi orang kata muak. Muak kalau kita nak makan. Okey, ni cik dia akan tambah air sikit lagi. Okey, bila dah jadi gini, kita akan masak nasi kita ni, nasi kuning kita ni seperti masak nasi biasa. Okey, kalau nak letak atas rice cooker pun okey, boleh. Dan kalau kita nak masak atas dapur gas biasa pun boleh. Tapi kena pandai kawal api. Sesekali-sekala tu kena tengok jugalah. Kena buka tudung tengok, balik-balik nasi sikit, bagi dia masuk sekata. Sebab kita kita masuk ke susu cair tadi. Susu cair ni bila dia lama-lama dia akan berkerok dekat bawah tu. Bila dia berkerok, uap tak akan naik ke atas dan menyebabkan nasi kita tu mentah. Okey.
Kita akan masuk dengan api yang sederhana sampai dia masuk ya. Okey, pandai-pandailah kawal api tu. Jangan guna api besar untuk masak nasi ni. Macam kita guna rice cooker juga, dia kata masak dengan perlahan tapi sampai dia masak. Okey. Ni Cik Din nak ajar cara nak buat air lada dia ataupun sambal dia. Okey. Kita akan guna 3 biji bawang merah. Kita lebihkan bawang merah ya. 1 ulas bawang putih dan 45 tangkai cili padi. Ikut kepedasan lah. Siapa yang suka pedas boleh letak lebih. Tapi untuk buat sambal sesuai makan dengan nasi kuning ni, dia tak perlu lada banyak. Tapi dia perlu ke arah bawang merah yang banyak. Sebab tu Cik Din guna 3 ulas bawang putih. Padat dah dengan lada. Ne tangkai cili padi ni. Okey, dan bahan-bahan ni kita akan tumbuk. Kita akan tumbuk dan kita akan tambahkan garam dan juga gula. Okey, kita lebihkan gula lah sebab dia nak ada rasa manis sikit. Lepas tu untuk kita masamkan dia, nak jadi dia sambal kena letak cuka makan ataupun kalau ada 5 nipis boleh perah 5 nipis. Lagi beraroma ya. Okey, kita Cik Din tunjuk. Cik Din nak buat dulu, nanti hasil dia Cik Din tunjuk. Okey, ni rupa betul lada dan juga bawang telah Cik Din tumbuk ya. Tumbuk agak-agak lumat gitu je. Lepas tu kita nak tambahkan sedikit garam. Kita masukkan sedikit garam. Lepas tu kita masukkan gula ya. Gula tu banyak sikit lah. Sebab kita nak manis dia sikit. Sambal untuk nasi kuning ni dia kena manis sikit lah. Dan juga kita nak balancekan rasa pedas lada tu. Cik dia masuk dalam pak sudu besar ya gula. Dan kita akan tumbuk sekali lagi bagi gula dan garam dihacur sebelum kita tambahkan cuka makan. Okey. Okey, ni hasil telah kita bubuh. Okey, ni hasil sambal yang telah kita bubuh gula tadi. Nampak comel deh. Lepas tu Cik Din nak masukkan cuka makan. Cuka makan ni masukkan lebih ke dalam 3 sudu besar cuka makan. Lepas tu kita kacau-kacau lah. Kita kacau-kacau bagi dia sebati dengan cuka ni. Okey, nampak tak? Dia sambal ni tak boleh pekat sangat. Kalau pekat tu boleh tambah lagi cuka sikit lagi. Ataupun tambah sikit air panas ke untuk dia bagi dia cair sikit. Kalau setara ni pekat lagi ni, dia akan tambah sedikit air ya. Bagi dia cair sikit. Baru sedap kita makan nasi. Lebih kurang air sambal untuk nasi air gitu. Dia cair-cair sikit dah. Okey. Siap dah ni kali kira ni sambal ni. Kita tengok ya hasil dia. Bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Nampak tak? Oh, dia terbaik buat comel dah tu. Nampak dah tu? Nasi kuning kita masak dah ni. Ni Cik Din 2 kali balik juga ya. Jadi gembur-gemburkan untuk dia masuk sekata tu. Jadi kena gembur-gemburkan lah. Siapa-siapa yang buat tu kena gembur-gemburkan nasi ni. Masa kita duk masak tu. Nampak tak? Dia tidak kata lembek. Dia kata lembut. Kalau lembek dia melekat dia, melekit. Tak. Nampak tak comel dah dia masak dia dah. Maknanya nasi ni dah masak. Ayah jangan bimbel lah. Ayah akan masak sekali dengan nasi. Okey. Alhamdulillah lah. Nasi berjaya dimasak dengan sempurna. Okey. Tapi syarat dia masa kita masak tu dalam 10 minit ke kita akan gembur sekali. Maknanya Cik Din 2 kali gembur boleh hasil lagu ni. Kalau kita tak gembur, dia akan berkerok dekat bawah tu dan menyebabkan nasi kita ni susah untuk masak. Dan masak pun tidak sekata kalau kita tak gembur. Okey. Comel dah. Okey dah. Agak pahal dah tu dah. Okey, dekat sini Cik Din ada air lada ataupun sambal lada yang telah siap ya. Kita nak cair-cair gini lah. Cair-cair gini untuk kita makan dengan nasi kuning kita ni. Dan nasi kuning Cik Din pun dah masak ya. Okey, nampak tak? Hasil dia sangat-sangat memuaskan hati Cik Din sendiri hak mana nak buat ni ya. Dan Cik Din harap siapa yang menonton video Cik Din ni boleh cuba buat resipi nasi kuning simple cara Cik Din, cara orang kampung. Tidak banyak bahan, mudah, jimat dan cepat disediakan. Yang pastinya sedap. Anak-anak pasti suka ya. Dan kalau kita nak makan nanti kena ada sambal ni, nasi dan juga ulai-ulai lah. Kalau ada timun ataupun salad, kau comel. Kena ada lah ulai-ulai tu. Okeylah, kepada yang dah menonton video Cik Din ni, Cik Din harap jangan lupa cuba buat resipi nasi kuning ala Thai lah Cik Din bagi. Nasi kuning ala Thai, resipi simple dan sedap dari dapur Cik Din. Sehingga kita jumpa lagi di next video. Jangan lupa like, comment, share dan subscribe channel Cik Din. Dan nantikan video-video yang ringkas tapi menarik okey dari dapur Cik Din. InsyaAllah. Kita jumpa lagi di next video. Assalamualaikum.